Dalam membuat apa-apa keputusan, setiap pemimpin berdepan dengan satu pilihan asas, selalunya tanpa kita sedar pun. Pilihan inilah yang sebenarnya membentuk budaya dan hala tuju kita. Hari ini, kita akan kupas apa pilihan tu dan macam mana kita boleh kuasainya. Nampak macam soalan biasa kan? Bolehkah kita buat? Lawan, patutkah kita buat? Tapi sebenarnya, dua soalan ni datang dari dua cara berfikir yang sangat-sangat berbeza. Jawapan anda bukan sahaja cerminkan budaya organisasi, tapi ia juga jadi pengukur kematangan anda sebagai seorang pemimpin. Penting untuk kita faham, ini bukan soal betul atau salah. Kita tak nak bandingkan mana yang lebih baik. Sebaliknya, kita nak faham dua lensa berbeza untuk tengok masalah yang sama. Minda utamakan pematuhan dan minda utamakan risiko. Kedua-duanya ada peranan dan kedua-duanya saling melengkapi. Cuba tengok jadual ni. Jelaskan perbezaannya. Minda pematuhan ni, fokus dia ialah adakah kita selamat dari audit? Manakala minda risiko pula bertanya, adakah kita selamat dari kegagalan dalam dunia sebenar? Satu melindungi kita atas kertas, satu lagi melindungi kita dalam realiti. Okey, jom kita mulakan dengan yang asas dulu. Minda utamakan pematuhan. Cuba bayangkan minda ni macam buku peraturan jalan raya. Ia penting, ia wujudkan struktur dan ia pastikan semua orang ikut landasan yang sama untuk elak huru-hara. Matlamat utamanya mudah. Pastikan setiap peraturan dipatuhi, setiap checklist ditanda. Ini memang penting untuk kestabilan organisasi. Tapi, seperti yang kita akan lihat, kalau ini sahaja yang kita utamakan, ia boleh jadi satu perangkap yang bahaya. Kekuatannya jelas kan? Ia bagi kita struktur, ia kurangkan risiko undang-undang. Tapi, ada kelemahannya. Kalau kita terlalu bergantung pada senarai semak, kita mungkin terlepas pandang risiko yang lebih besar. Risiko yang tak tertulis dalam mana-mana polisi. Dan lebih teruk, ia boleh wujudkan budaya yes man. Dan inilah bahaya yang paling besar. Bila peraturan dah ambil alih fungsi pertimbangan akal, kita sebenarnya dah berhenti berfikir. Kita cuma ikut arahan, walaupun kita tahu arahan tu mungkin menuju ke gaung. Okey, sekarang kita dah faham asasnya. Jom kita naik satu tingkat lagi dalam kematangan membuat keputusan, iaitu minda utamakan risiko. Ingat, ini bukan untuk ganti peraturan, tapi untuk melengkapkan peraturan tu dengan pertimbangan. Ini poin yang sangat-sangat penting. Fikir secara risiko tak bermaksud kita nak jadi pemberontak dan langgar semua peraturan. Langsung bukan. Maksudnya ialah kita ada keberanian untuk menilai risiko sebenar, fahamkan akibatnya sebelum kita selesa berlindung di sebalik buku peraturan. Jadi, kualiti soalannya pun berubah. Daripada sekadar bertanya, boleh tak? Seorang pemimpin yang matang akan bertanya soalan yang lebih mendalam. Apa akibatnya kalau benda ni tak menjadi? Atau siapa yang akan paling terkesan? Nampak tak anjakannya? Daripada kebolehan kepada akibat. Bila kita berjaya gabungkan kedua-dua minda ni, pematuhan pada peraturan dan pemahaman tentang akibat, itulah tanda aras sebenar kematangan seorang pemimpin. Tangga ni gambarkan perjalanan seorang pemimpin dengan sangat baik. Kita semua mungkin bermula di bawah, takut buat silap, takut pada audit, tapi kematangan sebenar berlaku bila kita mula bergerak ke atas, bila kita mula faham risiko dan akhirnya ambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas akibat keputusan kita. Sebab pada akhirnya, kepimpinan sejati ni tak diukur dengan laporan audit yang cantik. Ia diukur dengan hasil yang baik dalam dunia sebenar. Itulah bezanya antara nampak betul atas kertas dengan benar-benar betul dalam realiti. Jadi, macam mana nak guna semua ni? Nah, ini satu alat praktikal yang anda boleh guna terus. Formula 3P. Sebelum buat apa-apa keputusan besar, tanya 3 soalan ni. Pertama, adakah ia dibenarkan dari segi undang-undang? Kedua, adakah ia berhemat atau bijak dari segi risiko? Dan akhir sekali, adakah ia melindungi organisasi kalau-kalau rancangan kita gagal? Kalau mana-mana jawapan ialah tidak, mungkin keputusan tu belum cukup masak lagi. Jadi, macam mana kedua-dua minda ni bekerjasama? Bukan berlawan ya, tapi bekerjasama. Saya ada satu metafora mudah yang boleh bantu kita faham. Anggaplah peraturan, polisi dan SOP itu semua sebagai pagar. Fungsi pagar bukan untuk menyekat kita, tapi untuk melindungi kita. Ia tetapkan sempadan yang jelas supaya kita tak terjatuh dalam bahaya yang nyata.
Tapi pertimbangan pula ialah kompas anda. Bila kita berada dalam situasi yang baru, yang tak jelas, di mana buku peraturan tak lagi boleh bantu, kompas inilah yang akan tunjukkan arah. Ia bantu kita navigasi kawasan kelabu yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi, nampak tak? Seorang pemimpin yang hebat tak pilih antara pagar atau kompas. Dia perlukan kedua-duanya. Pagar untuk keselamatan, kompas untuk hala tuju. Satu, pastikan kita tak kena saman. Satu lagi, pastikan kita tak ranap. Ia saling melengkapi, bukan saling menafikan. Pengajarannya mudah. Kalau kita ada pagar tapi tak ada kompas, kita akan kaku dan tak ke mana-mana. Kalau kita ada kompas tapi tak ada pagar, kita mungkin akan terjerumus dalam huru-hara. Jadi, soalan terakhir untuk anda renungkan. Dalam pasukan anda, adakah anda hanya sibuk membina pagar yang lebih tinggi atau anda juga sedang mengajar mereka cara membaca kompas?